Serangan awal yang dilancarkan oleh pasukan Kedah dengan satu gerakan yang simple, yang mudah menerusi Faizal Abu Bakar. Tetapi masih lagi pada pandangan saya tak cukup bahaya. Namun begitu, satu rembatan yang cukup baik dapat dilakukan oleh Faiz Subri. Kembali dalam peluang yang terbaik, Karun Izwan tandukannya. Oh, memang ditujukan tepat ke near post. Untuk Zairo, wah, terkena tiang. Dengan Helmi Aliza sudah pun tertewas. Jelas tertewas. Badrul Hisani sekarang berjaya mendapatkan Hamidan. Tidak offside. Hamidan, peluang. Itu dia. Gol yang cukup penting. Hasil daripada kesilapan di barisan hadapan untuk Titin. Tetapi Kedah melancarkan counter attack yang cukup efektif. Syaril Faizal berjaya melepaskan diri. Dan kemudiannya peluang. Gol penyamaan dapat dihasilkan oleh Hazran. Tetapi jangan lupa, advantage masih lagi milik pasukan Kedah ketika ini. Lambungan baik. Itu dia. Gol yang kedua. Hamidan. Cantik hantaran itu. Sekali lagi Ji, apa yang berlaku jaringan ini tidak memerlukan pemain-pemain yang lain yang melibatkan jaringan ini.